Memanglah banyak sebenarnya maksiat mata, sama ada perempuan ataupun lelaki. Mata ni kan Nabi sebut, subhanallah, mata apabila melihat, ada riwayat kata 3, ada kata 4, melihat saja dapat pahala. Memanglah banyak sebenarnya maksiat mata, sama ada perempuan ataupun lelaki. Mata ni kan Nabi sebut, subhanallah, mata apabila melihat, ada riwayat kata 3, ada kata 4, melihat saja dapat pahala, betul kan? Pertama, apabila mata itu melihat Al-Quran. Sebab itu siapa yang malas sangat nak baca Al-Quran, rasa tak larat sangat baca Quran, pegang mushaf, tengok buka, tak baca, rasa tak larat pun dapat pahala. Sebab itu ada orang tua, kalau orang tua kita, nenek kita ke, tak pandai baca Quran, buta huruf, kita ajar pun dia bertukar juga jim dengan ha tu. Dah sebulan sama. Dia kata, tak apalah, memang tak reti dah nak baca ni, tak payah ajar lah. Kita pun dah bertukar jadi raksasa dah ngajar kan. Sebab memang sabar nak mengajar ni. Lagi orang tua. Jadi kita kata, tak apa nek, tak apa wan, tak apa. Kalau nek tak reti baca Quran, sampai sudah pun buka Al-Quran, belek. Itu akan jadi saksi. Mata kita melihat Al-Quran, terus dapat pahala. Belum baca lagi. Yang kedua, apabila mata tu melihat Kaabah. Masya Allah. Tengok Kaabah, terus dapat pahala. Ada orang tanya, sama tak tengok Kaabah yang betul-betul ataupun tengok Kaabah gambar? Sama tak? Tak samalah, tak sama. Sebab untuk pergi tengok Kaabah yang betul-betul tu, subhanallah, pengorbanan harta, pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, bimbang tinggal anak-anak semua. Kita kata untunglah dia orang tu mampu. Sebelum dia orang mampu, dia orang pun tak mampu. Tapi mereka di kalangan yang berdoa, berusaha tanpa henti untuk pergi menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya jumpa ramai orang yang susah, orang miskin, tapi dapat pergi ke Mekah bukan dengan harta mereka, bukan dengan duit mereka, walaupun 1 sen pun tak. Saya ada jumpa beberapa orang, antaranya kalau cerita saya lah, sebab kita bergaul dengan ramai orang kan. Antaranya ada seorang ni cleaner, tiap tahun pergi umrah. Tiap tahun pergi umrah. Saya kata, kak, peliknya. Saya tahu dia ibu tunggal, ada anak 4 orang. Suami tak bertanggungjawab. Lepas berpisah, suami pun lepas, tak pernah bagi nafkah apa semua. Dia ada motor je, motor buruk. Tempat kerja jauh. Tapi kerja sangat efisien. Datang awal, balik lambat. Anak dia masuk sekolah menengah dengan beg besar, pergi hantar jauh, berpuluh-puluh kilometer, dalam 50 kilometer motor. Bawa beg besar, hantar asrama. Tiap tahun pergi umrah. Ustazah, akak pergi umrah lagi. Ustazah, akak pergi umrah lagi. InsyaAllah, tahun depan pun akak pergi lagi. Macam tu kan. Tahun ni nak pergi, tahun depan akan pergi lagi. Saya kata, macam mana kak boleh pergi selalu? Banyaknya sempat akak simpan. Mana nak nyimpan Ustazah? Tanggung anak, gaji berapa je. Tapi tiap tahun, ada je orang yang akan sumbang, akan bagi, tanggung akak pergi umrah. Yang tahun depan pun dah ada orang cop. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tanya rahsia akak ni kan, macam mana akak boleh terpilih? Masya Allah, apa rahsia? Dia kata setiap kali lepas solat, labbaik Allahumma labbaik, talbiyah. Setiap kali lepas solat fardu dia akan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sambil tu dia kata menangis, ada gambar Kaabah kat rumah dia, dia tampal gambar Kaabah, tengok gambar Kaabah, lepas tu dia talbiyah. Dia membayangkan dia akan berada di hadapan Kaabah. Subhanallah. Ini golongannya bukan dia nak pergi umrah, memang dia nak pergi umrah betul. Tetapi golongan yang Allah nak dia berada di hadapan Kaabah. Beza ya. Beza orang yang kita nak berada depan Kaabah dengan Allah nak dia berada di depan Kaabah. Walaupun dia tak ada kudrat dengan harta dia, tetapi dia menjadi tetamu Allah hampir setiap tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Melihat mata, mata melihat Kaabah. Yang ketiga, mata melihat apa? Melihat wajah ibu bapa. Subhanallah. Kita kadang kena tempuh masa perjalanan wang ringgit sebab nak balik kampung. Takkan sia-sia. Tengok muka mak ayah. Tengok je. Mak pun pelik kenapa duduk tenung. Setengah jam dah duduk tengok mak ni kan. Zaman sekarang ramai orang, mak duduk depan tak tengok muka mak. Tengok telefon. Mak tu tanya kerja macam mana? Okey mak. Okey. Nak makan apa tengah hari ni? Ikutlah mak. Mata tengok telefon, tak tengok muka mak ayah.
orang yang faham sebab apa disebut macam ni. Sebab apa tadi kata tu kan, isu mata tu, macam mana tadi ya? Hilang kemanisan iman, nak kait dengan lemah iman tadi tu. Lemah iman bila tengok maksiat tak rasa apa-apa. Antaranya maksiat mata. Sebab mata dengan telinga adalah pintu kepada hati. Hati ni ada dua pintu. Apa yang mata lihat, apa yang telinga dengar akan masuk pada hati. Masuk yang menguatkan iman, hati akan kuat, iman akan kuat. Masuk yang melemahkan iman, tengok benda yang melemahkan iman, dengar apa yang melemahkan iman, hati akan lemah. Hati inilah. Hati ni pintunya tu, dan iman duduk di hati. Sebab itu bila saya sebut pasal mata, bila kita banyak buat ibadah mata, dia akan mengalahkan maksiat mata. Masya Allah. Mata tengok Al-Quran banyak, mata melihat Kaabah, mata melihat wajah ibu bapa. Subhanallah. Ada yang keempat, sebahagiannya ada menurut riwayat mengatakan, ada hadis mengatakan yang keempat melihatlah laut. Tengok laut, pergi ke pantai tengok laut dengan kebesaran Allah. Kagum dengan kebesaran Allah. Masya Allah, itu di antara cara-cara untuk mendapat pahala mata.